Ya. Okey. Kalau semua dah bersedia, semua dah ada lagi saya tengok. Kita dengan cuak. InsyaAllah. Okey. Ya. Baik, sebelum tu saya nak tanya pengantin perempuan. Keras ke ni? Dengan segi terima ni, kata suami ni. Bulan. Tak tanya juga abang ni. Pasal apa? Kita minta. Kita minta. Jadi, hari ni buka, esok kita telah. Pokoknya, wali dengan dia pergi. Dia tanya apa? Dia pesan kat Iman dia tanya apa? Tak nak. Dia paksa nak. Okey, baik. InsyaAllah kalau semua dah bersiap saja, InsyaAllah kita boleh mulakan majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali lagi sebelum saya teruskan, saya nak mengajak semua hadirat yang ada dalam masjid kita ni untuk sama-sama kita hadiahkan hadiah. Terutamanya pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga kita khususnya dan guru-guru, sahabat-sahabat, pelajar, kaum muslimin dan muslimat sekalian. Al-Fatihah. Iya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allah syukur kepada Allah SWT. InsyaAllah pada pagi ini, pagi yang berkaitan pagi hari Jumaat dan dari saya tegak berhubung segala. Kita akan langsungkan majlis kitab dan pokok. Pasangan ini ialah Nur Khairul Nisa binti Madlan, sahabat saya tadi. Bersama dengan pasangannya Muhammad Effendi bin Mahfuz daripada dalam Bakak Kapok Sembilan. Ini orang dah dia orang ni tak di mana orang. Ada bimbang lah. Kalau ada bunyi. Alhamdulillah. Baik, semua saya ucapkan selamat datang kepada semua rombongan. Saya perkenalkan saya Ustaz kerana saya akan menjadi saksi pada majlis kita. Baik, kalau dulu kita buat intro, tapi alhamdulillah dah siap dah majlis kita. Saya dah banyak lagi lah. Dari pulau tu banyak masuk juga orang Okey. Baik, saya nak beri sedikit penerangan tentang maksud majlis kita hari ini. Majlis kita hari ini adalah satu majlis yang berkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Juga satu majlis yang akan menghalalkan hubungan seorang lelaki yang bukan mahram dengan seorang perempuan. Sampai itu ianya akan mengerat silaturahmi ada pulang asal-asal seperti ini. Aku nak kenal sikit-sikit. Bila menterinya ikatan mereka sebagai suami dan isteri, hubungan kekeluargaan dapat diratakan jadi satu keluarga. Dan majlis kita ini juga seperti mana Nabi SAW berkata, siapa-siapa yang tidak mengikutku, maka bukan dari golongan
Jadi kita tahu ini ada satu majlis yang merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأوعد عليه. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semua mengetahui perkahwinan adalah satu perkara yang sangat digalakkan dalam agama Islam. Allah menggalakkan manusia kepada Allah mengharamkan zina dan beri amaran tentang hasad. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, kerana sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Dan firman-Nya lagi di dalam surah Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang bermaksud, wahai sekalian muslim, bertakwalah kita kepada Tuhan yang telah menjadikan kita, yaitu daripada diri yang satu, yaitu Adam. Dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangan, istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan, serta bertakwa. An-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, rawahu Ibnu Majah. Yang bermaksud, pernikahan adalah sunnah. Sesiapa yang tidak mengikuti akan sunnahku, maka bukan daripada bermakna. Nah, setengah perkahwinan adalah meramaikan zuriat. Islam berkehendakkan tiap-tiap perkahwinan itu berpanjangan. Hidup antara pasangan suami isteri hidup penuh kasih sayang dan dalam keadaan yang aman, tenang, dan senantiasa dalam kemakmuran dan juga kebahagiaan hidup. Sebagai suami, kamu hendaklah mengetahui dan menyempurnakan segala tanggungjawab terhadap isteri dan keluarga dengan memberikan hidup adil. Mana kita tahu satu hari nanti kamu tidak bisa. Jangan sekali-kali kamu jadikan isteri itu tempat tumpuan hawa nafsu semata-mata, dan tempat macam-macam. Tidaklah sentiasa berlemah lembut dan bersama dengan mereka pada sebarang perkara yang dilarang. Jangan kerana bercerai itu adalah satu perkara yang sangat benci pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul halal ila Allah talaq." Rawahu
rawahu Abu Dawud Ibnu Majah wal Hakim Ansur. Yang bermaksud sebenci-benci perkara yang halal kepada Allah, kenapa nak? Perceraian nanti, perpisahan nanti boleh menyebabkan kamu berdua dalam kesusahan, kedukaan yang boleh mendatangkan kerosakan di dalam kehidupan. Jadi, berdua nanti tidak diperkenalkan. Seseorang itu hendaklah berfikir dan insaf serta menjauhkan diri daripada mengerjakan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri sendiri. Ya, nah, kaum keluarga dan juga masyarakat. Wahai orang-orang Allah Ta'ala bagi fikiran, hendaklah kita ini senantiasa mengambil iktibar dan juga tauladan. Macam mana kita nak baca tadi? Kadang-kadang semata-mata kita tengok istighfar, berharta apa semua kita nak kahwin tak? Tak. Tapi satu kat zaman Nabi kena ada, aku nak jaga dia elok. Macam mana mak dia, ayah dia kata. Hari ni mereka dah lepas tanggungjawab kat kamu. Kamu yang terpaksa pikul semua tanggungjawab ni. Apa-apa yang akan dipersoalkan nanti pun kamu. Dan jangan perlakukan kata-kata jadi semena-mena. Ada masalah apa-apa nanti bawa berbincang elok. Kena ada tolak ansur antara suami dan isteri. Ada masalah, bawa bincang elok. Dan sebagai seorang suami, kamu hendaklah ada sifat kesabaran dan hati. Nak tengok rumah tangga kamu kekal bahagia dunia akhirat, kesabaran dan yang paling penting lagi Ustaz nak pesan, apa Allah Ta'ala suruh jangan tinggal. Sembahyang 5 waktu. Tak sembahyang macam kita menguntuk. Ingat, perkara pertama yang Allah Ta'ala akan tanya nanti soal sembahyang. Lepas bab sembahyang ni, lepas tak lepas bab sembahyang, celaka habis. Kamu dekat dengan Allah, Allah lagi dekat. Kalau sebelum ni kamu rasa, ya Allah, aku lalai, ya Allah, aku leka, ya Allah, aku buat indah tak indah apa hang suruh, ya Allah. Mulai saat ini kamu perlu faham. Siapa adik dah jadi ketua rumah tangga, adik nak kena jadi pemimpin. Ke depan nanti keluarga tu adiklah ketua dia, adiklah yang akan dipersoalkan. Kalau rasa diri masih kurang, sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bagi pun dah selesai saya faham penuh. Alhamdulillah, kita nak ada. Kenapa? Mula sakit bulan mai tak tahu main jumpa ustaz dah Allah tapi tak duduk dah ustaz. Oi. Ada cerita. Tak mau lagi tak minta undang-undang tu kena kita buat dulu. Okey baik. Okey. Kalau begitu saya nak ajak sekali lagi. Saya nak ajak semua nak. Semua kita bersifat sama-sama. Semua ikut saya. Semua ikut saya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, sama-sama kita perbarui ada kita. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, baik. Kita dah masukkan yang ketiga dan berdepan.
Apabila mulakan majlis hijab dan kumpulan. Itu ayat. Nak baca pun tak dapat. Salah. Oh betul. Nadab. Okey, insya-Allah. Okey, baik di sini ya. Kita dulu nak. Jadi yang pagi nama dia Muhammad Effendi bin Muharib. Ya. Dia panggil kamu kata dia. Jadi semua nak. Kemudian buat bisa jalan cakap kau dengan sebut nama anak. Ya. Sebut nama anak. Inti Madlan buat mulia. Ya, sebut nama anak. Kemudian dengan mas kawinnya 2,222 ringgit. Nah, hati saya kata tunai, kamu jawab. Cuba jawab kali tanya. Okey. Ni macam mana ustaz nak buat cubaan ke? Kita nak terus ke? Cuba dulu. Cuba dulu. Nak macam mana? Cuba dulu. Jalan terus. Daripada nak jalan terus. Daripada jalan terus. Okey lah. Ini betul-betul dah. Bukan cubaan lah. Bukan cubaan berarti lah. Okey, nanti lah bagi saya ni istighfar. Stop. Okey. Stop. Okey, boleh kan? Okey, salam. Nanti saya baca doa dulu lah. Okey, saya baca doa dulu. Ini betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzawiduka ala ma amara Allah bi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Alhamdulillah. Okey, kita buat doa. Okey, kita buat doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas shalihin. La ilaha illa anta. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم اموات انك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لهذين العروسين واجمع بينهما في خير. اللهم ألف بين قلوبهما واجعل نسلهما نسلا صالحا إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Minna minkum tabayyana dari. Ya. Okey, baik. Ya. Okey. Adalah saya tidak bermusyawarah yang bahawa dengan isteri saya sama saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan kemudian untuk turun atau lebih, atau saya wajib nafkah kepada dia selama 4 bulan kemudian atau lebih, dan dia tidak disabitkan khusus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, pengkhianatan atau darar syar'i terhadapnya, dan apabila dia mengadu kepada qadi atau hakim syar'i dan sabit aduannya di sisi qadi dan hakim syar'i, dan dia memberi qadi atau hakim syar'i bagi pihak saya sebanyak RM10 Malaysia atau senilai dengan yang, maka pada ketika itu tertalaklah dia dan dengan satu talak kulai. Okey, selesai ya. Okey, minum. Salam lagi. Perempuan, wanita dah sadar. Tadi kata lagi perempuan main saing orang soal kebenaran nikah sementara. Orang ni dia sah dalam masa 30 hari. Dalam masa 30 hari. Tadi Ustaz cop saya semua, Ustaz bagi balik kamu bawa orang yang Ustaz bagi ke pejabat agama kita, dapat yang asli macam itu. Kemudian kalau Ustaz rasa kalau dia tak sebut tak apalah, kalau dia sebut 9 pun dapat. Jadi Ustaz syurga Ustaz bagi surat tu, foto stick depan kartu. Dia foto stick. Foto stick depan kartu macam lesen kamu macam lesen Kau ni betul tak ada video. Ya, banyak. Okey, Ustaz rasa dengan penangan tadi maka berakhirlah majlis kita hari ini. Jadi Ustaz ucapkan tahniahlah sekali lafaz saja apa dah suami dan isteri.
Ketiga. Okey, sama cincin lagi. Tengok cincin dua-dua. Okey. Okey. Duit mas kahwin tu bagi je kat perempuan. Pegang dua-dua belah tangan. Ini satu. Jajah ni. Saya bawa orang sempur. Dia nampak pekan kapal sikit dah. Okey, tengok depan. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bila aku ibin berempat. Oh, daripada adik tadi. Dekat tiga tak Okey, simpan balik duit. Simpan balik duit tu. 1, 2, 3. ada ada. Okey, bila kita tengok kamera. Senyum. Dah video balik. Okey, 1. Alright, okey senyum. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, 1, 2, 3. Up. Okey, depan. Alright, okey senyum. Okey, 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Letak kat depan. Okey, dua-dua menghadap ke depan. Dua rapat, pegang bunga, perempuan, kaca perempuan dua. Okey, rapat dengan kaca lelaki. Tangan sebelah tu masuk celah tangan. Pegang kat sini. Pegang kat sini. Takkan tak. 2, 3. 1, 2, 3. Okey, tengok muka sama muka satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Syunding kita dapat dalam masjid. Nah. Okey, boleh panggil keluarga dia perempuan, jaga amat. Mi. Mi apa? Belah kita semua. Kalau biri belum biri semua. Jom mana? Jom. Apa ni? IC dah ambil sah. IC dah nampak. Bagi sama-sama pegang tak? Itu pula. Buat tu ni nanti lagi ingat semua orang. Sepatutnya siung. Pegang husband. Tangan. Okey. Okey, di sini okey senyum. Alright, okey 1, 2, 3. Sekejap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Ada kita. Sat maklum cepat. Okey, masuk. Kak Leha mana Kak Leha? Dah. Kak Leha mana? Komplain yang. Tak apa. Kak Lam gelap sangat. Ya, kita mau gambar lah pakainya. Satu, dua. Ni tu. Alright, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, tengok lelaki pula. Okey, pihak lelaki, Chris, mai. Keluarga pihak lelaki. Kita dengan mak saya. Mok mana dia? Siapa nama mak dia seorang mana? Abang ada. Kak. Betul-betul pun satu.
Okey, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Kalau Habis. Pelagak, Habis. Ni, kau. Pin. Sekali kau. Sekali. Kat pintu tu sikit ni. Naik satu. Okey. Okey. Dapat sikit. Okey. Sini ya. Okey, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Erin, cepat. Tak bagi depan dulu. Siap. Atasnya tu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Erin. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Panggil Abang Madu sini. Orang lelaki tu dia tak buat nak buat kat yang kan. Terpaksa tapi hari ni terpaksa. Gang yang auto ni kita lagi. Hari ni terpaksa semua. Okey, 1, 2. Dari kakak lagi dia makan makan gambar. Satu lagi. Nampak muda. Alright, okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nak pergi makan tak? Pukul 8. Lagi baru. Hadiah. Alright, okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalang di sini. Salam. Bagi abang. Ke depan. Bagi ke abang kalang. Lagi 1. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagi dah. Ha? Nah, jom. Ni, dengan Mino tak ada lagi. Dengan kau dengan kawan 3 orang. Makan. Cepat. Makan. Alright, okey, senyum. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Dalam masjid kita tak apa freestyle. Ada okey.